So ni dia Proton Saga VVT yang kita nak tukar adjustable. Kita nak pasang adjustable daripada max speeding. Semua sebelum ni orang pakai adjustable dah. Semua sebelum ni dia pakai adjustable high low body shift. And now kita nak pasang adjustable daripada max speeding high low soft hard. Kalau nak tengok macam mana kejadian dia, tengok video ni sampai habis. So korang boleh tengok sendiri, ini adjustable dia yang lama. Sebelum kita dah buka, inilah keadaan dia. And then kita nak tukar adjustable daripada max speeding rod. Korang boleh tengok kelebihan daripada adjustable max speeding rod ni. Korang tengok tu, kalau kita orang buat kerja memang tak main-main. 3 orang sekali buat kerja. Dan habis tu kita akan ukur balik ketinggian mengikut apa yang owner nak. Korang tengok ni, bila kereta dah siap, memang handsome habis lah kereta ni. Kepada owner-owner Saga, takkan tengok cukup. So korang boleh tengok bahagian depan memang satu jari ketat, memang tak ada apa-apa. And then bahagian belakang satu jari longgar, 2 jari tak boleh masuk. Korang tengok bila kereta ni dah siap, memang handsome, garang tak elok. So mana owner-owner kereta Proton Saga, korang takkan nak tengok je video ni kan. So kalau korang berminat juga untuk pasang adjustable daripada max speeding rods, korang boleh datang ke Mr. Absorber. Pandu kereta lama seperti baru.